Hari-hari kan setahun sekali halang balik kampung ni, nak singgah rumah kawan lah kan. Tadi masuk balik masjid dia cakap okey, saya di rumah. Rumah dia ni solok sikit, jauh, lebih kurang 100 meter daripada jalan besar. Tapi tak apalah, sebab kawan kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sam. Aduh, kata pagi ada. Penat aku tunggu ni, 10 minit dah. WhatsApp dah balas, telefon pun angkat. Balik lah. 3 hours later. Penat dah hari ni, beraya. Ada mesej lah. Itulah. Kita ni kawan-kawan, kalau dah berjanji kenalah tepati. Kalau ada hal sekalipun, reply lah kan. Jangan biarkan tetamu tertunggu-tunggu. Ada pernah kena macam ni? Atau anda yang pernah buat macam ni? Kongsi juga kat komen. Selamat Hari Raya.